Hei, kelakar memang kelakar. Dulu engkau berjanjilah nak turunkan harga minyak, nak kurangkan beban rakyat. Kos sara hidup rakyat ni dia nak kurangkan, tuan-tuan. Sebab dia cakap dia ada formula, tuan-tuan. Maka tuan-tuan pun terpedaya dengan janji-janji ni, tuan-tuan. Apabila dituntut janjinya, tuan-tuan, dia menunding jari ke arah kerajaan terdahulu. Kerajaan terdahulu. Dipersalahkan orang nak buat apa. Dah terang-terang kalau janji kau tak dapat nak tepati, engkau adalah seorang yang gagal. Mana formula kau? SST yang kau nak laksanakan tu ke formula yang dikatakan, tuan-tuan? Lebih baik engkau undur diri secara terhormat dan kau cakapkan kepada rakyat Malaysia, kau umumkan yang saya telah gagal, maafkan saya. Jadi rakyat pun tak ada bising-bising. Rakyat pun tak ada bising-bising. Dia boleh cari Perdana Menteri yang bijaksana, boleh mengelola negara. Tak perlu kita nak kritik-kritik macam ni. Bila rakyat bising, kau tak terima. Benda ni semua kau yang buat. Kau dah janji, kau tak tepati, tu satu hal. Kau cakap ada formula kau jadikan SST. Hayah, ikan bola ya. Alamak. Bahasa alien pun aku dah keluar dah ni. Jadi macam mana nak cakap? Sebagai seorang yang gagal memimpin negara, lebih elok undurkan diri daripada menyalahkan orang lain. Engkau cakap engkau boleh buat, kau cakap kau ada formula, lepas tu kau tak dapat nak buat kan? Gagal lah tu. Jadi apa yang lagi kau nak duduk kat situ? Itulah cerita dia. Fikir logik lah. Yalah, SST pula makin teruk punya orang.